Kalau kita lepaskan sugar glider dalam bilik kita, kemudian dia kecing dalam bilik kita dan tak dapat detect, air kecing tu kering. Jadi risau tak kalau kita terpijak tepat dia kecing tu? Sebab kita tak tahu. Baik. Dia bela sugar glider. Tahu tak benda sugar glider? Dia ada macam sayap kat bawah. Faham? Dia spesies keluarga tupai lah. Okey? Jadi, tak ada kira lah. Kucing ke, hamster ke, sugar glider ke, binatang hak manja-manja duduk dalam rumah, dia kecing. Najis belaka air kecing. Semua najis belaka. Air kecing najis belaka. Okey? Bila sudah kering, dia panggil najis hukmi. Pada zat, aini tak ada dah. Pada ain. Pada hukum, masih ada. Kalau pijak sama kaki yang kering, tidak mengapa. Tapi kalau kaki kita basah, pijak, dia berpindah, lekat pada kaki. Kita semayang, tidak sah. Kerana syarat sah semayang, suci daripada najis pada badan. Walaupun tidak tahu, tidak sah. Faham lagi? Contoh, air kecing sugar glider tupai ni, kering dah atas ming, kaki dia basah, dia pun jirik, lekat di kaki, akad takbir, tidak sah. Sampai kiamat, tidak sah. Dan dia dah tak tahu, tidak berdosa. Dan kalau dia cuai dalam membasuh najis, berdosa. Sebab tu boleh bela binatang-binatang yang kecing dalam rumah, tapi kena jaga kebersihan. Bela kucing, bela suka glider tupai lama ni bukan sunnah. Cuma ulama' mengharuskan sahaja. Faham? Bila nak kita bela, kena jaga kebersihan. Patut at-taharah nisful iman. Kerana bersih itu tanda-tanda orang yang beriman.